apa? Aku tak pandai saing tu tadi lagi. Lepas tu kita jom mana? Kedai kopi tu saing pagi-pagi ni. Lepas tu panggil aku ni buat apa? Jadi berani memang. Duduk kes saya dua ni, habis jaga royak, habis royak, habis cek ilmu royak, kita kena pergi ngadak raja. Pergi je saing. Faham memang? Pergi je aku tu main. Boleh. Permulaan kami nak tanya pasal sejarah wayang kulit ni. Boleh bagi penerangan sedikit? Sejarah wayang kulit. Sejarah wayang kulit ada peringkat awalnya dikatakan bermula sebelum tahun 200 Masihi. Tapi ni yang tidak jelas lah. Biasanya wayang kulit Kelantan berasal dari negara India. Iaitu Hikayat Ramayana. Daripada India dia masuk ke Kemboja, ke Thailand, itu di sebelah selatan Thailand iaitu Patani. Setelah tu baru dimasuk ke negeri Kelantan. Alright. Apa perbezaan wayang kulit Kelantan dengan negeri-negeri yang lain? Wayang kulit Kelantan dia punya perbezaannya biasanya Tok Dalang adalah seorang yang melakonkan setiap watak dari segi orang kata watak-watak yang suara ataupun suara watak yang dilakonkan oleh seorang Tok Dalang. Jadi dia punya ukiran-ukiran patung pun semakin hari semakin unik dan cantik dibuat oleh orang yang buat patung lah. Lepas tu dia punya muzik ni bagi kita orang Kelantan lah. Penambahan. Itu dia ada perbezaan sedikit. Lepas tu saya rasa dari segi dialog ataupun percakapan Tok Dalang tadi, mungkin kalau orang-orang luar ni senang untuk faham. Alright. Okay, untuk contoh jalan cerita yang terkenal, apa kisah sebaliknya macam Nina Muni, pengajaran yang didapati lah. Contohlah. Yang terkenal biasanya kalau hikayat tu, hikayat burung ketitik kuning, kerak nasi ataupun nasi dingin. Yang ni cerita-cerita lama lah. Macam Dewa Salam Tunggal. Dan di sebalik permainan wayang kulit, sambil berhibur, di dalam penceritaan dia ada pengajaran. Itu kalau nak buat cerita-cerita baru pun mesti ada pengajaran. Ada unsur-unsur. Unsur-unsur yang macam nasihat. Macam saya ada buat satu cerita baru, dua lah, yang dirakamkan di Kelantan FM. Sekarang ni tengah siar balik. Siaran setiap Ahad 5:30 petang. Iaitu Raden Kecil Indra Sakti. Itu cerita saya sendirilah. Selain daripada kita mereka cerita sendiri, kita boleh juga bermain cerita-cerita orang-orang Tok Dalang yang lama. Apa sejarah Encik yang membuatkan Encik mencuburi bidang perpuasan kulit, wayang kulit? Bermain. Yang mencuburi lah minat dalam wayang kulit ni. Minat dalam wayang kulit ni, kalau nak ambil kira sejak dari peringkat sekolah rendah. Masa kecil lah. Jadi bila kita pergi tengok orang bermain
saya selalu tengok dekat belakang kelih. Tak tak mau nak jadi penonton. Jadi kita suka tengok macam gerak-geri Tok Dalang ni menggerakkan patung macam mana ataupun pemuzik tadi. Setelah tu saya lah peringkat remaja lah. Remaja pun lebih kurang umur 20 lah. Tubuh satu tim untuk bermain muzik wayang kulit yang diajar oleh Tok Dalang dan panjat-panjat yang hebat lah. Setelah tu kita hanya bermain muzik saja. Setelah lama-lama Tok Dalang yang selalu ambil tim kita buat persembahan ni dah meninggal. Jadi apabila selalu main muzik saja, kadang boring juga. Lepas tu cubalah test seorang-seorang. Contoh macam awak malam ni awak jadi Tok Dalang. Besok ni kawan awak. Saya ni yang kira last lah. Last tu pertama kali saya cuba bermain di kelih. Lebih kurang 1.5 jam. Jadi di situlah kawan-kawan yang pemain muzik seangkatan saya tadi, mereka kata, mula jadi Tok Dalang, dia kata. Orang lain tak boleh ya. Jadi saya pun cubalah sambil belajar lah. Hanya bermain dengan kata dialog dan perkataan-perkataan tu kita boleh ingat. Cuma peringkat awal, cara pergerakan patung agak rumit sikit sebab kita tak biasa. Tapi lama kelamaan kita boleh mahir lah bila selalu dilatih. Praktis kan. Praktis. Apa yang membezakan wayang kulit tradisional Melayu dengan wayang kulit tradisional negara Asia lain? Perbezaan ni dia banyak dari segi perbezaan. Tetapi ni mengikut suasana dan tempat lah. Cuma kalau kita kata perbezaan dari segi peralatan muzik, dari segi gambar-gambar watak. Sama macam ni. Dan untuk Tok Dalang dia contoh macam Kemboja. Dia yang bawa patung ni kalau 5 watak 5 orang. Dia Kemboja dia buat patung besar. Dia berdiri seorang pegang satu watak. Dia punya patung dia besar sebab dia punya kelih dia besar. Dia pakai batang buluh. Macam kita ni untuk pegang ni buluh yang dibelah. Buluh kecil. Apa yang cabaran Encik hadapi bagi meneruskan warisan wayang kulit untuk generasi akan datang? Cabaran tu kalau buat masa sekarang ni boleh dikatakan menurun lah sikit daripada era tahun 70-an, 80-an ke 90-an. Ketika itu setiap musim lepas menuai padi boleh dikatakan setiap kampung lah, setiap daerah ada penganjur yang mengadakan permainan wayang kulit ni selain daripada permainan-permainan lain. Adakah Encik rasa generasi muda akan berjaya preserve warisan kita atau sekadar mainan sementara? Maksudnya memelihara warisan kita atau sekadar mainan sementara je? Buat masa sekarang ni kalau yang golongan muda ataupun kanak-kanak adalah seorang dua yang berminat bermain wayang kulit ni. Contoh macam daripada anak kawan saya iaitu Arjuna Sukma. Dia punya Arjuna Sukma ni anak dia seorang. Lepas tu yang besar sikit tu dekat umur 20 lebih lah. Itu Megat Haikal. Mungkin masih ada lagi lah penyambung-penyambung walaupun tidak keseluruhan. Sebab dia permainan-permainan rakyat Kelantan tak semestinya ayah bermain wayang kulit, anak tak semestinya bermain wayang kulit. Sebab ini adalah satu anugerah
Macam contoh saya kalau mengikut keturunan lah, setakat yang saya tahu tak pernah ada yang main wayang kulit. Tetapi apabila meninggalnya seorang Tok Dalang, Faham. dalam ramai-ramai dia akan mencari siapa yang layak. Gantung. Okey. Soalan last sekali, Encik. Potensi wayang kulit Melayu mampu pergi secara antarabangsa atau memang hanya patut diterapkan di dalam negara sahaja? Dia biasa ada juga jemputan-jemputan luar negara. Seperti macam kalau dulu masa arwah Pak Hamzah dulu, dia daripada Kelantan, Malaysia, dibawa pergi ke Amerika ke mana saya tak ingat. Dia tinggal duduk sana lah. Mengajar bermain wayang kulit ni. Cara bermain wayang kulit, buat-buat persembahan. Dan sekarang ni ada lagi, dia jemput kumpulan-kumpulan pergi bermain dekat Indonesia, dekat negara China. Masih ada lagi. Masih ada. Jemputan Lagi lah. daripada negara luar. Kata sambil bertukar permainan tradisional. Yang dia datang main sini, kita datang pergi main sana. Boleh Encik terangkan pasal barang-barang wayang kulit? Ini adalah dipanggil pohon beringin. Pohon beringin. Pokok beringin ni disimbolik suasana pada zaman dahulu. Dia keadaan tempat dahulu tak ada bangunan, tak ada rumah lagi, macam ada lebih kurang tu kawasan kata hutan lah. Di sini ada suasana kehidupan. Di sini ada binatang iaitu rusa. Ada gambar. Dia ada gambar. Lepas ni yang tepi ni adalah macam semut. Di sini ada monyet. Ini ada pokok buah-buah. Itulah suasana zaman dahulu.